Ramai ibu hamil tak sedar sebenarnya mereka kurang protein. Sebab simptom dia kadang-kadang nampak macam benda biasa masa pregnant. Contohnya cepat penat, cepat lapar, craving benda manis, mengidam macam-macam, badan rasa lemah, pening, tak bertenaga. Dengar macam biasa je kan. Ada mama yang rasa pelik lah, baru makan tapi dah lapar balik lah. Asyik teringin benda manis je lately. Nak makan kek, nak makan dessert. Kadang-kadang bukan sebab mama tak makan tau, tapi sebab badan tak dapat nutrisi yang cukup seimbang, terutama protein. Masa hamil, badan mama bekerja lebih kuat dari biasa. Baby sedang membesar setiap hari dan badan perlukan protein untuk support perkembangan baby tu. Sebab tu bila protein cukup, ramai ibu mula rasa bertenaga, kenyang lebih lama, kurang snack tak menentu hala, badan tak cepat letih, lebih selesa nak buat aktiviti harian. Dan yang best, berat badan tak naik mendadak. Bukan terus jadi superwoman, tapi badan rasa lebih supported. Sebab tu penting untuk mama lebih aware dengan pengambilan protein harian. Jika mama nak cukupkan pengambilan protein harian, boleh dapatkan ESP. ESP Shakely ni senang sangat nak minum. Shake-shake je, bancuh, boleh minum. Tak sampai 5 minit dah siap. DM KL untuk dapatkan ESP Shakely.